Jom ikut kami main dekat Dangan. Hari ini kami bawa anak-anak jalan-jalan ke Dangan Park yang baru dibuka. Sebelum masuk ke kawasan taman ni, pengunjung perlu scan IC terlebih dahulu. Prosesnya mudah dan cepat, jadi tak perlu risau. Bila dah masuk, memang luas dan cantik kawasan dia. Apa yang paling menarik, terdapat banyak permainan dan kawasan aktiviti untuk kanak-kanak. Anak-anak memang seronok sebab ada pelbagai tempat untuk diterokai dan dimainkan. Kalau datang dengan keluarga, memang sesuai sangat sebab ruangnya besar dan selesa untuk berjalan-jalan sambil meluangkan masa bersama anak-anak. Salah satu tarikan yang paling disukai oleh anak-anak kami ialah kawasan air pancut. Yang bestnya, anak-anak boleh bermain air di sini secara percuma. Jadi kalau bercadang nak datang, jangan lupa bawa baju lebih dan tuala ya. Memang susah nak ajak mereka balik bila dah mula bermain air. Selain itu, terdapat juga jambatan yang cantik dan menarik untuk dilalui. Dari atas jambatan, kita boleh melihat pemandangan sekitar taman dengan lebih jelas. Memang sesuai untuk bergambar dan merakam kenangan bersama keluarga. Sepanjang berada di sini, suasana sangat meriah dengan ramai keluarga yang datang membawa anak-anak. Tempatnya bersih, teratur dan sesuai untuk aktiviti santai pada waktu petang atau hujung minggu. Apa yang saya suka pasal tempat ni nampak mesra keluarga. Banyak ruang untuk berjalan-jalan. Anak-anak boleh berlari dengan selesa dan ibu bapa pun boleh duduk santai sambil memerhati mereka bermain. Sepanjang kami berada di sini, memang nampak ramai keluarga yang datang. Suasana meriah tetapi masih selesa. Anak-anak seronok bermain. Ibu bapa pun dapat luangkan masa berkualiti bersama keluarga. Bagi kami, lawatan kali ini memang berbaloi. Yang penting anak-anak gembira dan dapat cipta memori bersama keluarga. Jom tengok keseronokan anak-anak kami di Dangan Park. Bagi yang sedang mencari lokasi riadah keluarga di Johor Bahru, Dangan Park boleh dimasukkan dalam senarai tempat yang patut dikunjungi. Anak-anak dapat bermain dengan gembira, ibu bapa pula boleh menikmati suasana yang tenang sambil berehat. Secara keseluruhannya, kami memang seronok menghabiskan masa di sini. Anak-anak puas bermain dan kami dapat mencipta kenangan indah bersama sebagai satu keluarga. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, komen dan follow untuk lebih banyak perkongsian tempat menarik bersama keluarga kami. Dekat sini juga ada gelongsor harimau gergasi yang memang menjadi tumpuan ramai. Harimau ini dipilih sempena lambang dan identiti negeri Johor. Jadi ia memang nampak unik dan istimewa. Okey, sampai sini dulu video kami hari ini. Jangan lupa jaga diri dan jumpa lagi dalam penggambaran keluarga kami yang seterusnya. Bye. Yang penting anak-anak gembira dan dapat mencipta kenangan indah bersama keluarga. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Adios.